Hai, saya Mr. Liu sini. Mari kita tengok M-Maths Form 4 bab 4 log. Macam mana nak cari log MN asas dia A dalam sebutan XY? So soalan dia macam ni. Semua dalam alfabet. Apa yang you kena buat? Kita mula dari sini. Langkah pertama, mula dari sini untuk cari jawapan. So formula yang kita kena guna adalah yang ini. Saya tunjuk formula dahulu. Yang pertama formula yang you kena tahu ialah jika saya ada log AB dan saya nak terbalikkan dua benda ini, nak tukar asas dia, change the base. Apabila nak tukar asas, apabila dia terbalik, dia akan jadi songsang. Dia akan jadi log BA. Nampak? AB sekarang jadi BA. Settle formula pertama yang kita kena guna. Formula kedua, kalau you nampak bahagi, contohnya log A per B. Kalau log A per B berarti log A tolak log B. Itu cara untuk ceraikan dia. Settle dua formula yang penting akan digunakan. Mari kita mula sekarang. Langkah pertama, apa yang kita kena buat sekarang ialah kita terbalikkan dua nilai ini. Okey, terbalikkan dia sebab MN terlalu kompleks. Kita tak mau pecahan. So kita buat songsang. Formula pertama yang saya kata tadi, kalau you songsangkan dia, apa yang berlaku sekarang ialah dia akan jadi begini. Original ia ada log M per N A. Kalau you songsangkan dia, dia akan jadi 1 per log A M per N. Nampak? Sudah songsang. Terbalik, sini pun terbalik. Jadi songsang. So lepas tu apa kita buat? Kita pecahkan dia. Guna formula bahagi. Bahagi berarti log A M tolak log A N. Nampak? Formula sudah buat. Bahagi pada 2. Sekarang kita tengok jawapan yang dia bagi. Jawapan yang dibagi A adalah log M A. Tapi sini AM. So apa kita buat? Terbalik sekali lagi. Guna formula ini sekali lagi. Sebab sekarang saya nak asas M. Okey. Kalau you nak asas M, sekarang kita kena terbalikkan lagi. Guna formula pertama. Sini bersama terbalikkan dia. Sebab yang dia bagi saja ialah asas M, asas N. So apa kita buat? Terbalikkan sekarang. You terbalikkan dia. Ini akan jadi 1 per log M A. Sini pula akan jadi 1 per log N A. Dan apa kita buat? Pergantian. Ambil ini, ganti masuk ke dalam sini. Ambil log N masuk ke dalam sini. So apa you dapat? You akan dapat sama dengan 1 per X. Tolak. Sini pula 1 per Y. Dan you kena permudahkan dia. Nak cara cepat permudahkan ni sangat senang. Nampak bawah ada X dengan Y? Kita tak nak label ketiga sini. Tidak betul. So apa kita buat? Atas dan bawah darab dengan X, Y. You darab dengan X, Y, you akan dapat jawapan. Okey, 1 darab X, Y dapat X, Y. Bawah pula. Nah, ini penting. Saya buat X, Y tu besar sikit. Anda tengok sini. Okey, apa yang berlaku sekarang kalau you darab masuk, apabila dia didarab masuk ke dalam X dengan X potong X tinggal apa? Tinggal Y sahaja. So Y sahaja masuk, dapat Y. 1 tak payah tulis. Sama dengan sini, masuk darab ke dalam. So Y dengan Y potong Y tinggal X sahaja. So X masuk, dapat X. Siap? Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.